Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, so saya di sini amat teruja dengan Saya di sini amat teruja. diberi peluang untuk bercerita tentang Diberi peluang untuk bercerita. tentang hobi saya. Ini nak bertanding. Okey. Saya suka bermain sukan seperti yang mana yang saya dah bagi tahu tadi. Suka tangan dia. Sukan tangan ni bermula dengan hobi. Tadi menonton. Hobi Okey. dengan tiga sukan yang saya main: handball, bola baling, sehingga peringkat daerah. Bermula dengan berkawan-kawan bermain-main. Volleyball sampai ke Mara, Negeri Perak. Badminton pakai SMP je lah. Pakai SMP. Sukan staff. So tiga sukan yang menggunakan tangan, saya menggunakan sebaiknya. Ada yang dapat medal, ada yang dapat medal, tak baik juga kan. Ada yang dapat medal, ada yang dapat medal. So tiga kebaikannya adalah, satunya adalah Pertama, time management lah. Kat mana waktu-waktu latihan kita ditetapkan untuk menepati masa. Untuk menepati masa. Bila waktu 6 pagi, kita turun 6 pagi. Kalau lebih baik, kita turun awal. So related dekat tempat kerja sama juga. Saya selalu tunggu lebih awal daripada rakan-rakan saya. Kalau saya kata pukul 6, saya dah sampai dulu. Kebanyakannya lah. Kebanyakan dia awal sikit saya. Yang kedua, semangat. Yang kedua, semangat bersukan, teamwork, kerjasama. Dalam satu-satu sukan, kita ada handball, kita ada satu tim yang ramai. Badminton saya main bergu, volleyball saya main main tim. So semangat kesukanan, semangat kerjasama tu penting. Bukan kemenangan itu ditentukan oleh satu orang saja. Ia merangkumi semua yang ada di dalam tu. Gaduh tu biasa, akan terjadi juga. Ada juga yang mental down,